Baru ni kita mengajak tajuk masuk tandas. Simple ya. Yang mana disebut dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, kita mengaji tajuk fiqh mazhab Syafi'i baru ni sekalian, tajuk adab masuk tandas. Nabi pesan masuk tandas pakai slipper. Satu, pakai kasut. Yang kedua, masuk tandas bawa serokok kepala. Yang ketiga, nak masuk tandas baca doa. Mana ada agama cerita benda-benda seumpama ni sekalian. Kemudian bila masuk tandas pula, bila kita nak membuang sekalian, nak buang air kecil, nak buang air besar, baru kita angkat kain. Ataupun kita translate dalam bahasa mudah, waktu nak membuang baru cabut pakaian tu. Kita tak ada orang lah, masuk-masuk bilik yang tu kira cabut dah. Padahal tak mandi lagi pun, baru nak gosok gigi, cabut siap dah. Islam ajak apa lagi Ustaz? Ayah-ayah waktu membuang, waktu buang air kecil, buang air besar, jangan tengok anggota kemaluan tersebut. Satu, jangan tengok. Yang kedua, jangan tengok najis yang keluar tu, jangan. Yang ketiga, jangan tengok tempat takungan najis tu. Kalau kata buang dalam mangkuk tandas, jangan tengok najis yang ada dalam mangkuk tandas tu. Kerana ketiga-tiga benda tersebut membuatkan kita lemah daya ingatan. Tu yang mengaji lupa, mengaji lupa, mengaji lupa. Islam ajak benda ni. Islam ajak ayah-ayah kalau masuk dalam tandas nak buang air besar contohnya, nak minta kalau boleh sengit. Sebut dah bulan lepas kan? Kau tak sebut eh? Tak kena. Nak minta sengit bersilan, badan tu sengit. Macam mana cara sengit? Kaki kiri pijak betul-betul atas mangkuk tandas tu, atas tempat kaki yang disediakan tu lah, pijak betul-betul. Kaki kanan pacak macam tu. Boleh faham pasal tu? Kaki kanan berdiri atas jari kaki, kaki kiri pijak rapat-rapat macam tu. Jadi badan kita akan sengit macam tu. Waktu kita buang sekalian, dia akan sengit badan macam tu. Apa kelebihan dia Ustaz? Orang sains buat kajian jumpa sekalian, rupanya perbuatan tersebut akan mengelakkan diri kita daripada kena appendix. Jadi bila dia sengit ni tu, dia buang habis. Satu. Yang kedua, saya mengaji baru ni, bila ayah buang habis, makan pula selepas tu, dia mudah keluar semula. Tu kesan bagi sengit. Boleh boleh. Faham ke saya duk cerita ni? Islam ajak. Bila dah buang Ustaz, Islam ajak cuci. Cuci dengan apa Ustaz? Cuci dengan batu, cuci dengan air. Cuci dengan dua benda ni. Kalau buang air kecil, basuh dengan air dahulu, lepas tu calik dengan batu. Batu tak ada, pakai tisu. Genggam tisu rapat-rapat macam tu, calik. Kalau buang air besar Ustaz, pakai tisu ataupun batu dulu, calik. Kemudian Ustaz baru basuh dengan air. Maknanya di sini kalau batu, kalau kata buang air kecil, kencing Ustaz, basuh cuci dengan air dulu, siap-siap. Lepas tu ambil batu calik. Insya-Allah dia tak kena was-was. Rupanya perbuatan tersebut dibuat oleh orang-orang Quba. Mekah, Madinah, waktu Nabi berhijrah, baginda berhenti di Quba. Quba itulah. Orang Quba cuci najis macam tu lah. Sebab itu diturunkan ayat Quran kepada mereka, wallahu yuhibbut tawabin, Allah sayang orang taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, Allah sayang orang yang suka bersuci. Bersuci di sini merujuk kepada golongan orang-orang Quba itulah, yang cuci najis guna dua alat tu. Sebab tu kita minta masuk buat jalan setakat mana yang kita mampu. Nak cari batu payah Ustaz, cuci dengan air. Tapi waktu kita nak buang air kecil, air besar, jangan tengok najis. Man la yadruku kulluh la yutraku kulluh. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dah habis buang Ustaz, nak keluar pada tandas, langkah kaki kanan. Keluar tu pastikan langkah kaki kanan dan baca doa. Baru ni saya mengajak satu tempat tu sekalian, dia kata Ustaz, doa masuk tandas dengan doa keluar tandas payah Ustaz nak apa? Susah nak apa Ustaz? Allah. Masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia kata susah nak apa Ustaz? Oi. Maci-maci. Bila kita kata keluar tandas, baca alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Dia kata panjang Ustaz. Oi. Kita kata baca ghufranak, dia kata tak tahu Ustaz. Oi. Kita kata Allah macam ni lah. Nak masuk tandas baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia kata panjang. A'udzubillah. Boleh?
Nak masuk tandas, auzubillah pun cukup. Lepas tu keluar tandas tak tahu nak apa saya. Kita kata baca alhamdulillahirabbil alamin. Keluar pula tu alhamdulillahirabbil alamin. Panjang alhamdulillah cukup. Masuk auzubillah, keluar alhamdulillah. Dah tak apa doa. Yang penting kita minta baca. Ni celepak masuk, celepak keluar, apa tak baca sudah. Celepak tu nak bahasa. Masuk tandas, keluar tandas, apa tak baca sudah. Nombor. Islam ajak sampai sekecil-kecil perkara tersebut. Kalau sekecil itu Islam ajak, apatah lagi yang besar-besar Islam. Semua Islam ajak. Batu amat rugi manusia yang menolak Islam sebagai cara hidup dah. Orang yang komen tentang Islam, tak puas hati tentang Islam, duk rasa menyesal masuk ajaran Islam, duk rasa rugi mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Inilah manusia yang paling rugi sekali dunia akhirat. Allahu Akbar, sayang Islam. Ada